Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, anda bersama saya Fatih, pengacara TV Segar Gemilang. Pada hari ini, 11 hari bulan 1 adalah hari pertama persekolahan. Mari kita saksikan sorotan sepanjang persekolahan hari ini. Jom! Seawal jam 6.20 pagi, murid-murid telah mula hadir ke sekolah. Sungguh bersemangat mereka hadir dengan berpakaian uniform sekolah baru, kemas dan bersih. Tidak lupa melihat keletah anak-anak prasekolah yang pertama kali menjejakkan kaki ke alam persekolahan. Macam-macam aksi yang dapat kita saksikan. Semasa perhimpunan rasmi, Tuan Guru Besar dan Guru Penolong Kanan HEM memberikan semangat dan ucapan tahniah kerana hadir ke sekolah. Disiarkan juga ucapan pengarah pendidikan Terengganu sempena pembukaan sekolah tahun 2026. Lepas perhimpunan, murid-murid menunaikan solat duha dan solat hajat supaya perjalanan persekolahan 2026 berjalan dengan selamat dan cemerlang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad Azharuddin Muhammad, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Gotong Luar, mengucapkan selamat datang kepada semua guru SK Gotong Luar dan selamat kembali ke sekolah juga untuk semua murid kami SK Gotong Luar. Dengan harapan saya, semoga kita semua akan diberkati oleh Allah SWT dalam menuntut ilmu, dan guru-guru SK Gotong Luar sentiasalah komited atas tugas masing-masing untuk menzahirkan, merealisasikan kemenjadian murid dan juga menzahirkan sekolah berkualiti. Sekian, terima kasih. Akhirnya pihak sekolah menyampaikan hadiah dan anugerah kepada murid-murid dan guru yang datang awal ke sekolah pada hari pertama ini. Seronok kan datang ke sekolah kawan-kawan? Mari kita bersemangat untuk rajin ke sekolah setiap hari. Saya Fatih melaporkan untuk Segar TV PSS. Segar TV terbaik. Bye!